Siapa sebenarnya La Llorona? Pernah tak korang jalan seorang-seorang waktu malam dekat kawasan sungai atau tasik dan tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan jauh, sayu, seolah-olah tengah mencari sesuatu. Suara tu makin lama makin jelas. Bulu roma pun naik satu badan. Bila korang pandang sekeliling, tak ada siapa pun. Tapi, dari hujung sungai, korang ternampak satu kelibat yang berpakaian putih, rambut panjang yang basah, menutupi wajah sambil berdiri kaku. Masa tu, baru korang sedar yang sebenarnya korang tidak bersendirian. Malam ni, kita akan kupas satu legenda seram yang bukan sahaja terkenal di Mexico tapi dah tersebar ke seluruh dunia. Cerita tentang La Llorona, si perempuan menangis ataupun The Weeping Woman. Ini bukan sekadar cerita dongeng. Ini kisah tentang cinta, dendam, penyesalan dan roh yang tak pernah tenang. Zaman dulu, dekat sebuah kampung kecil dekat Mexico, tinggal seorang gadis yang bernama Maria. Orang kampung selalu cerita yang Maria ni lain macam cantik dia. Kalau dia lalu, semua mata akan ikut. Kalau dia ketawa, bunyinya macam muzik. Tapi Maria bukan sekadar cantik. Dia ada satu impian yang sangat besar. Dia dibesarkan dalam keluarga miskin dan dari kecil lagi dia dah berjanji yang dia takkan kahwin dengan lelaki miskin. Dia nak kehidupan mewah penuh dengan kemegahan. Satu hari muncul seorang lelaki bangsawan, kaya, kacak, naik kuda megah, pakai baju mahal. Bila dia ternampak Maria, dia terus terpikat. Mereka berkenalan, bercinta dan akhirnya berkahwin. Maria pun dapat hidup macam yang diimpikan. Rumah besar, pakaian cantik, 2 orang anak yang comel. Tapi kebahagiaan tu tak kekal lama. Suami Maria mula berubah. Makin lama, makin jauh. Dia selalu keluar, jarang balik rumah. Yang Maria ni pula, dia mula perasan yang suaminya ada perempuan lain. Dan daripada situlah, kisah indah Maria mula bertukar menjadi mimpi ngeri.